Apa yang Tuhan kendaki itu saja berlaku. Apa yang tidak dikendaki takkan berlaku. Jadi apa yang berlaku sedang akan datang semua dalam masyiatillah, dalam taksis iradat ta'ala. Jadi rezeki yang kita makan, yang kita dapat tu sebenarnya dah siap, bukan sekarang. Bukan sekarang tu saya usaha baru dapat. Oh, itu jahil manusia. Yang ni yang banyak membawa rosak. Dia makin jauh dengan Tuhan. Dia lupa siapa dia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tentang makan, kita kerja baik. Sekarang seorang tu bisnes, hari ni dapat untung 5,000 misalnya dia. Benda dah daripada azal, Tuhan dah set benda tu. Tuhan beri dia pemikiran pagi ni, gerakkan otak dia hari nak berniaga, cari barang kat mana, berjalan. Semua anggota yang kita bergerak berjalan, semua hakikat daripada dia. Dah siap. Jadi Tuhan dah set benda tu. Tidak ada benda yang berlaku luar daripada tasis iradat. Tak ada. Nampak atau tidak ya? Nampak berbahagialah ia, tak nampak kecelakaan besarlah dia. Dia terkosong, tak tahu hidup dan tak tahu arah dalam kehidupan, siapa diri dia, siapa Tuhannya. Ini yang banyak berlaku kan? Hanya dia tak perasan. Sebab tu dia tak nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.